Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT dan salam Hepa Bingkas. Kembali lagi kita ke podcast Asari Idaman. Dengan kali ini kita bawakan edisi khas sempena bulan akademia kepada anda. Dan kepada anda yang baru bersama dengan kami, jangan lupa like, follow dan juga share untuk sesi podcast Asari Idaman edisi khas sempena bulan akademia ini. Jadi untuk hari ini ataupun untuk kali ini bagi podcast Asari Idaman, kita bawakan tajuk yang cukup-cukup menarik sempena bulan akademia, iaitu akademia dalam pemekasaan mahasiswa, apa dan bagaimana. Dan sudah tentu saya tidak keseorangan pada hari ini dalam kita nak membincangkan berkenaan dengan tajuk yang cukup-cukup menarik untuk kita sajikan kepada anda. Dan tanpa segan silu, saya mengalu-alukan kehadiran panel pertama kita, iaitu Profesor Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Zain, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu. Sihat, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Sedia, Prof? Hisham sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. Okey, terima kasih, Prof. Dan kita akan alu-alukan juga panel kita yang kedua, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair bin Rusli, iaitu Ketua Makmal Penyidikan Luar Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS, yang juga Fellow Kepimpinan dan Bakat Mahasiswa HEPA sendiri. Terima kasih Dr. Uzair kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudi menjemput saya. Alhamdulillah Dr. Uzair setuju untuk sama dengan kita pada hari ini. Jadi mungkin kita kata kita warm up dululah. Kita mulakan dengan soalan-soalan yang untuk kita mendapatkan sedikit sebanyak berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan. Jadi mungkin saya tanyakan kepada Prof Izzani terlebih dahulu. Prof, dalam kita lihat AUKU sudah melalui pelbagai pindaan yang mana sejak ditubuhkan ataupun sejak diwartakan pada tahun 1971, dan melalui berbagai pindaan yang menyebabkan politiknya boleh di luar, politiknya juga boleh di dalam, dan terkini pada tahun 2024 ada pindaan AUKU yang menyebabkan pemekasaan mahasiswa itu berlaku. Jadi dalam konteks Prof, bagaimana Prof melihat peranan bukan saja pentadbir tetapi melihat kepada peranan ahli akademik dalam konteks pembangunan dan pemekasaan mahasiswa? Okay. Terima kasih Saudara Hisham atas soalan yang ditujukan kepada saya, Dr. Uzair. Terima kasih kerana bersama-sama. Okey, sebenarnya apabila kita bercakap tentang AUKU ni, sebenarnya ini satu akta yang sangat penting lah untuk governance di universiti. Dan AUKU ni sebenarnya telah dipinda banyak kali. Betul. Dan yang terkini pindaan AUKU telah membenarkan pelajar untuk berpolitik di luar dan di dalam kampus. Dan sudah tentu bila AUKU ini dipinda, sebenarnya lebih banyak kebebasan kita berikan kepada pelajar-pelajar. Tetapi pada masa yang sama, kebebasan ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Sebab itu di KPT, khususnya di HEPA, kita membawa konsep autonomi terpimpin, di mana walaupun pelajar-pelajar kita telah diberikan banyak kebebasan dan tanggungjawab, tetapi proses bimbingan itu perlu ada. Sebab itu kita di HEPA sangat titik beratkan soal bimbingan kepada para pelajar. Pada masa yang sama kita meraihkan kebebasan yang diberikan oleh mereka lah. Dan apabila bercakap tentang bimbingan, kita di HEPA kita tak boleh bekerja bersorangan. Kita mesti mendapat kerjasama daripada semua pihak lah. Sebab itu apabila saya dilantik sebagai TNC HEPA, kita memperkenalkan dasar terbuka kepada mana-mana pihak untuk bersama-sama kita. Sebab itu kita allow, kita sangat bekerjasama dengan para pensyarah untuk bersama-sama membangunkan bakat dan potensi belajar kita. Dan Dr. Uzair juga salah seorang rakan strategik yang kuat lah di HEPA, di mana kita dah lantik Dr. Uzair ni sebagai fellow bersekutu yang dapat bersama-sama kita lah. Dan saya juga seorang pensyarah, Hisham, jangan lupa, walaupun saya seorang TMC, hakikinya saya seorang pensyarah. Jadi saya memahami peranan pensyarah itu sangat penting. Saya kalau berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi seorang fellow, pengetua kolej kediaman. Jadi jawatan dan pengalaman itu membuatkan saya lebih empati kepada apa yang berlaku dalam kalangan pelajar kita lah. Dan kita tak nafikan di HEPA sendiri kita ada pengarah-pengarah yang kita lantik daripada kalangan pensyarah. Tetapi bagaimana yang lain? Jadi di sinilah sebenarnya peranan ahli akademik lah. Saya tahu
ahli akademik ni kerja dia mengajar, menyelidik, memindahkan ilmu kepada komuniti. Tetapi pada masa yang sama mereka juga ada peranan yang besar lah untuk bersama-sama membimbing pelajar kita, mengurus kedewasaan supaya mereka boleh bersedia sebelum menamatkan pengajian lah. Jadi ini satu perkara yang penting yang kita perlu teruskan lah, dan saya berharap pada masa yang akan datang lebih ramai lagi ahli akademik pensyarah yang kita boleh libatkan, bukan sekadar penasihat di kelab-kelab persatuan dan sebagainya, tetapi kita boleh membawa mereka bersama-sama menentukan ataupun membangunkan agenda pemerkasaan ini dengan lebih berkesan lah. Jadi kita di HEPA memang sangat terbuka, dan sempena bulan akademia ini saya berharap kita boleh memberi satu perspektif yang lebih segar lah, di mana peranan ahli akademik bukan sahaja menyelidik, mengajar ataupun membuat kerja-kerja rutin, tetapi boleh memberikan lebih daripada itu, di mana inilah sebenarnya peranan ahli akademik untuk membentuk bakat-bakat kepada negara. Dan bila bercakap tentang pembangunan bakat ini, dia tidak hanya berlaku di dalam bilik kuliah. Betul. Dia macam saudara Hisham sendiri kan, seorang dulu pernah menjadi YDP MPP, dan saya yakin pengalaman di MPP itu sebenarnya yang banyak membentuk karakter dan juga peluang-peluang yang baru kepada saudara Hisham. Jadi kesempatan dalam bulan akademia ni, itulah harapan saya, kita dapat memperkukuhkan lagi peranan ahli akademik yang sebenar, dan kita dapat memberikan sebanyak-banyaknya dharma bakti itu kepada pelajar kita. Dan selagi kita berada di HEPA ni, kita akan pastikanlah ahli akademik seramai mungkin kita akan libatkan dalam pelbagai aktiviti program yang kita susunlah selepas ini. Menarik Prof. Sebenarnya bila kita lihat daripada perjalanan wujudnya dasar terbuka, sebab kita pun mengakui bahawa di HEPA ataupun pentadbir tidak boleh bekerja bersendirian antara satu pusat sendirinya. Perlu ada kerjasama antara pusat, dan juga perlu ada kerjasama antara pentadbir dengan akademia, yang mana tak boleh ada silo berlaku di situ seperti mana yang Prof tekankan sebentar tadi. Dan mungkin Dr. Uzi merupakan seorang pensyarah di UMT sendiri, dan juga dilantik sebagai fellow bersekutu HEPA oleh Prof sendiri. Apakah sebenarnya motivasi yang mendorong doktor untuk menyumbang dalam konteks pembangunan dan pemekasaan mahasiswa ini? Mungkin doktor dulu juga seorang yang aktif dalam aktivisme ataupun berpersatuan semasa di kampus. Silakan doktor. Okey, terima kasih Syam. Saya melihat bahawa pada ketika ini anak-anak pelajar ni sama macam anak-anak kita jugalah, kan? Mungkin bagi saya untuk membesarkan seorang anak ini, kita bukan hanya kepada ibu bapa saja, tetapi kita menyerahkan juga tanggungjawab secara bersama kepada guru, komuniti. Dan African proverb yang paling popular lah saya rasakan, yang biasa kita dengar, iaitu it takes a village to raise a child. Bermaksud dalam kita membawakan anak pelajar kita datang daripada pelbagai latar, datang ke bumi negeri Terengganu ini, negeri paling bahagia. Negeri paling bahagia, betul? Kan? Jadi dia bukan tanggungjawab hanya pensyarah di dalam kelas dan juga mungkin pegawai HEPA di lapangan bersama dengan pelajar, tetapi dia memerlukan keseluruhan komuniti di dalam kampus. Tidak cukup di dalam kampus, komuniti di luar juga. Jadi pengalaman pelajar yang datang 3 atau 4 tahun ini sebenarnya mereka dibesarkan, dibentuk karakternya daripada apa yang ditawarkan oleh Universiti Malaysia Terengganu. Dan sebab itu saya percaya apa yang saya dapat hasil daripada pengalaman Universiti Malaysia Terengganu, sebab saya alumni di sini. Saya rasa pengalaman pembelajaran yang saya dapat adalah daripada pegawai-pegawai HEPA, daripada pensyarah, daripada profesor sehinggalah kepada pensyarah biasa, pembantu makmal dan juga komuniti luar. Bagaimana saya datang, saya berasal daripada Kuantan Pahang, keluarga saya daripada Johor, daripada Melaka, tapi latar yang berbeza, dan saya merasakan bahawa
pengalaman inilah yang sebenarnya saya nak mengajak rakan-rakan akademia yang juga datang daripada pelbagai latar. Dan kita pun tahu ramai akademia kita ini latar pendidikannya daripada luar negara, daripada pelbagai universiti, datang daripada pelbagai bangsa, datang daripada pelbagai negara. Jadi sebenarnya ruang ketika pelajar itu 3 dan 4 tahun inilah maksud dia, kita memerlukan community untuk membentuk karakter pelajar itu. Jadi tidak lagi cerita pasal in silo, pelajar duduk dalam kelas, dia akan comply, datang kelas, balik kelas, dapat degree, dan hakikatnya benda yang sukar untuk kita sukat ini, iaitu pembinaan karakter pelajar itu yang memang sukar untuk nak kita sukat dan juga kita nilai, tapi hakikatnya inilah yang akan dibawa oleh pelajar. Kerana kita pun tahu apa yang diajar sekarang ini, contoh perkembangan teknologi terlalu cepat. Kalau anda kata kita ajar pelajar ini untuk prompt ChatGPT 3.5 kemudian ChatGPT 4, modul itu baru ada, bila modul itu baru diterbitkan, ChatGPT 5 sudah muncul. Betul. Jadi sekarang ini apa yang lebih penting adalah kita perlukan satu komuniti yang lengkap daripada makcik cleaner yang menjaga perpustakaan, yang menjaga pengawal keselamatan, dan keseluruhan komuniti ini sebenarnya komuniti universiti dan juga komuniti di Tok Jembal, di Gombadak ini semua sama-sama untuk membentuk anak-anak kita, dan inilah yang cuba kita lahirkan Universiti Malaysia Terengganu. Cukup menarik kalau kita tengok daripada Dr. Uzair pensyarah di sini, sebelumnya juga alumni di sini, dan kita lihat daripada sudut pandang yang ada kepelbagaian daripada mereka ataupun mahasiswa kita dalam nak menjadi mahasiswa idaman. Perlu ada setiap elemen ini, yang mana akademianya perlu ada, daripada kegiatan di luar bilik kuliahnya perlu ada, dan setiap warga kampus memainkan peranan dalam nak membangunkan seorang mahasiswa idaman. Dan mungkin Prof sendiri, kalau kita lihat, HEPA telah memperkenalkan suatu konsep yang bagi saya cukup baik, cukup saya pun ini kali pertama kalau untuk pengetahuan Prof mengetahui berkenaan dengan konsep fellow bersekutu, tambah pula fellow bersekutu di peringkat HEPA sebagai satu ikhtiar dalam kita nak mengangkat peranan ahli akademik ataupun pensyarah bagi membantu HEPA untuk membangunkan bakat mahasiswa di UMT. Tadi pun kita dah cerita sedikit tentang fellow bersekutu ini. Cuma dia tak begitu mendalam. Bolehkah, kalau boleh saya minta Prof untuk jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan konsep fellow bersekutu yang khususnya kita nak diguna pakai dalam membina mahasiswa idaman ataupun menatah mahasiswa idaman di UMT ini sendiri. Okey. Terima kasih Saudara Hisham. Tadi saya dah sebut sikit kan fellow bersekutu. Tapi tak cukup bro. Tak cukup, kena lebih lagi kan. Okey. Bila saya berada di UMT ni, saya tengok sebenarnya ramai pakar-pakar dalam kalangan pensyarah kita lah, dalam bidang penyelidikan dan sebagainya. Jadi saya rasa geram macam mana kita nak utilize mereka ni. Rasa geram sebab saya nak peranan mereka tu besar dan boleh membantu bakat mahasiswa kita lah. Macam Dr. Uzair sebut tadi kan, sebenarnya untuk kita nak membangunkan bakat pelajar ni, dia memerlukan satu kampung kan, village kan. Satu kampung tu untuk membentuk karakter pelajar-pelajar kita. Jadi saya tak nafikan sebelum kita memperkenalkan konsep fellow bersekutu ni, sebenarnya sudah ada peranan ahli akademik itu, tetapi bagi saya kita kena institusikan, kita kena formalizekan kerana di situlah kita akan mengiktiraf peranan pensyarah tu dengan lebih baik lah Jadi kalau tidak, mereka akan datang begitu saja kan. Betul. Jadi bila kita mengenalkan fellow bersekutu ni, barulah kita nampak ini pensyarah-pensyarah yang kita sandarkan harapan kepada mereka. Dan setakat ni alhamdulillah kita sudah ada 12 fellow bersekutu yang telah kita lantik secara rasmi, dan mereka ini membawa kepakaran masing-masing lah. Jadi peranan fellow bersekutu ni dia sangat penting. Dia lebih kepada memberi idea, menyumbang peranan dan juga kepakaran mereka. Kita tak suruh Dr. Uzair buat kerja dan sebagainya. Kita sebenarnya nak ambil idea dia saja, bagaimana fellow bersekutu itu boleh memberi nilai tambah. Sebab kita sekarang ni, kita di HEPA, kita buat banyak program, banyak aktiviti kita buat. Sebab kadang-kadang kita tak sempat nak fikir idea-idea yang baru, dan kita perlukan orang luar, pensyarah-pensyarah ni untuk memberi nilai tambah kepada kita. Kadang-kadang kita rasa ini dah cukup bagus, ini dah okey dah kita buat, tetapi kita perlukan idea-idea daripada di luar kotak lah, khususnya dalam kalangan fellow bersekutu. Dan kita sudah ada 12 fellow bersekutu, dan insyaAllah kita akan
tambah lagi kerana kita tak bayar allowance pun kepada Fellow Bersekutu ni Jadi mereka ni memang bekerja secara sukarela. Jadi insya-Allah dari masa ke semasa kita akan cuba tambahkan bilangan Fellow Bersekutu. Malah saya pun dah minta tim saya untuk menyusun satu pertemuan lah dengan semua Fellow Bersekutu pada masa yang terdekat ini untuk kita dapatkan pandangan-pandangan apakah lagi yang kita patut buat, kerana cabaran untuk kita membangunkan bakat pelajar ni bukan suatu yang mudah lah, dia sangat kompleks kan. Sebab itu saya membawa gagasan mahasiswa idaman tu, sebab kita nakkan pelajar kita ni dia menjadi idaman kepada negara, industri, kepada masyarakat dan sebagainya. Dan macam mana kita nak membentuk mahasiswa idaman itu, dan saya nampak kita di HEPA kita tak mampu untuk bergerak bersendirian in silo. Jadi kita perlukan peranan fellow-fellow ini untuk membantu kita lah, terutamanya menambah baik dari segi sudut polisi, governance dan juga mekanisme dan sebagainya. Dan saya nak bagi satu contoh bagaimana tahun lepas kita berjaya menganjurkan program yang sangat berimpak tinggi, iaitu ESG Global Young Leader Summit, di mana Dr. Uzair salah seorang tonggak penting lah yang membantu, di mana Dr. Uzair membantu dari segi pengisian konten dan juga menggerakkan jawatankuasa pelajar. Kerana apabila kita buat program berimpak tinggi, kita mesti melibatkan pelajar-pelajar kerana kita nak melahirkan ikon. Jadi untuk menghubungkan ini kita perlukan pensyarah-pensyarah seperti Dr. Uzair dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan sentiasa libatkan fellow-fellow bersekutu ini. Kita dah ada 12 orang. Kalau saya boleh tengoklah dari sini, kepakarannya meliputi kepimpinan, kita ada pengucapan awam, kita ada kelestarian pendanaan, dan malah pada tahun lepas Dr. Uzair kita ada buat kajian separuh penggal HEPA. Kita melihat kita nak menilai ni sejauh mana keberkesanan perkhidmatan HEPA ini. Kita melibatkan Profesor Madya Dr. Zairihan contohnya untuk membuat soalan-soalan kajian, menyediakan laporan. Jadi akhirnya kita mendapat satu laporan yang penting lah kepada HEPA, macam mana kita nak tambah baik perkhidmatan kita ni. Sebab saya melihat HEPA ni satu service center. Macam mana kita nak bagi servis kepada pelajar dari segi kecekapan staf kita, dari segi komunikasi, pengurusan risiko dan krisis dan sebagainya. Itu perlu mendapatkan pandangan-pandangan daripada luar. Jadi saya berharap konsep Fellow Bersekutu ni kita dapat teruskan, kita merakyatkan lagi lebih ramai, lebih bagus, kerana kita nakkan idea-idea yang baik ni lah daripada Fellow Bersekutu. Malah ESG tahun depan saya pun dah cakap dengan Dr. Uzair, kita kena fikir something, apakah idea-idea baru yang nak kita buat kan, supaya ESG itu menjadi lebih baik, lebih berkesan dan boleh membawa nama UMT lah. Dan itulah harapan saya sebagai TNC, dan saya harap kita boleh create more Dr. Uzair lagi lah di UMT ni. Kita perlukan ramai lagi untuk membantu kita, dan akhirnya usaha kita untuk membawa pelajar ni lebih inklusif lah. Hisham Boleh Prof. Jadi kalau kita tengok pun memang betul, saya pun rasa sebenarnya konsep Fellow Bersekutu ni bukan saja kekal, tapi dia akan bertambah lagi dan lagi dalam tahun mendatang ini, saya percaya. Dan kita boleh lihat impak positif ataupun manfaat daripada adanya Fellow Bersekutu, adanya program-program yang kita kira sebagai berimpak tinggi dan menjadi program berjenama HEPA. Dan mungkin perkaitan yang cukup-cukup rapat seperti yang Prof ungkapkan tadi, iaitu Dr. Uzair adalah tonggak ataupun individu penting dalam penganjuran program ESG Global Young Leader Summit pada tahun lepas, dan akan ada lagi siri yang seterusnya pada tahun hadapan 2026. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan lah sepanjang pengalaman doktor berkongsi kepakaran dan juga menggerakkan mahasiswa dalam menjayakan program ESG Global Young Leader Summit pada tahun lepas. Aspirasi saya mudah saja. Kenapa kita perlu bergerak bersama dengan HEPA ialah sebagaimana yang saya katakan tadi, kita nak sekampung datang bergotong royong membentuk karakter pelajar kita.
Tetapi mungkin Prof sebut pasal mahasiswa idaman, tetapi Prof mungkin lupa bahawa beliau sebenarnya bekerja untuk menjadikan universiti ini adalah universiti idaman. Sebelum pelajar tu nak datang tu, belum bentuk mereka ni, sewajarnya kita memikirkan bagaimana kita nak menjadikan universiti ini adalah universiti idaman. Dan apa yang kita buat ini sebenarnya untuk nak menaikkan lagi visibility Universiti Malaysia Terengganu, reputasi kita dalam kita mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Kenapa kita boleh menawarkan banyak program akademik ada pelbagai, tetapi sebenarnya kita nak mendapatkan kepercayaan para ibu bapa ini menghantar anak dia. Termasuk juga saya sering mengingatkan jugalah rakan-rakan kita sebagai pensyarah, kita nak bekerja, kita nak jadikan universiti ini sampai kita semua hantar anak kita di dalam universiti ini, jika anak kita berminat lah dengan program-program yang ada ni. Jadi tidaklah kita memikirkan bahawa kita nak keluarkan anak kita daripada sistem yang ada di dalam universiti ini kerana kita sendiri yang tidak percaya. Dan sebab itu salah satu faktor yang penting ialah kita kena jadikan para pelajar ini sebagai anak-anak kita sendiri, dan supaya kita pun memang anak kita sendiri yang kita nak daftarkan mereka di Universiti Malaysia Terengganu. Dan sebab itu saya melihat penglibatan untuk contoh ESG sebenarnya adalah salah satu program pelajar yang bila kita sebut pasal inclusivity tu, sebenarnya kita memerlukan para pelajar ini tidak ada yang ketinggalan. Kerana kita tahu banyak program yang kita buat sebelum ini, apabila dibuat mungkin platformnya tak banyak, tetapi akhirnya para pelajar ini hampir pelajar yang sama sahaja yang akan mengikuti program-program yang dibuat di HEPA. Jadi dengan penambahbaikan daripada HEPA sekarang ini, kita lihat ada penglibatan daripada para pensyarah sendiri. Kerana kita kena ingat, engagement pertama adalah pelajar ini dapat daripada di dalam kelas mereka. Dan siapakah yang mengenali mereka adalah para pensyarah mereka sendiri. So kita lihat mereka akan comply dahulu. Di dalam kelas mereka akan comply, mereka akan belajar teorinya dan mereka akan mematuhi apa yang ada di dalam textbook dahulu. Kemudian kita nak merangsang mereka untuk mereka engage bersama dengan kita. So engagement inilah yang kita akan lakukan, di mana para pelajar ini membentangkan hasil dia, membentangkan ideanya. Dan siapa yang melihat pelajar ini, orang yang pertama melihat potensi mereka adalah semestinya para pensyarah dia. Namun jika aktiviti HEPA tidak melibatkan para pensyarah yang mengenali pelajar ini, sudah tentu kita hanya mengenali pelajar-pelajar yang agak macam extrovert sedikit, tahu bagaimana mereka nak bergerak di dalam kampus, tapi kita akan ketinggalan pelajar-pelajar yang mungkin akan tunggu sahaja, tunggu peluang. Sebab kita tahu ada yang agak late boomer sedikit. Jadi inilah peranan para pensyarah yang mengenali mereka, yang kita tahu rekod akademik dia, pelibatan mereka di dalam kelasnya bagaimana, dan akhirnya barulah kita boleh serahkan para pelajar ini, mencadangkan para pelajar ini kepada HEPA untuk pemerkasaan lagi, iaitu apa yang ada di luar kelas. Kerana pensyarah mungkin terbatas, tapi pensyarah mengenali para pelajar mereka melalui pelbagai assessment yang kita lakukan di dalam kelas. Tapi inilah yang saya percaya, insya-Allah dengan pelibatan lebih ramai lagi fellow bersekutu, sebenarnya kita ada lebih banyak idea dan kita boleh bergerak secara bersama. Jadi dia bukan apa, sebab bila cerita inclusivity ni kita kena juga memaknakan juga diversity, iaitu kepelbagaian idea yang ada, kepelbagaian bangsa yang ada, kepelbagaian pemikiran yang ada. Dan sudah tentu perkara ini dia agak berisiko, tapi risiko ini kita boleh kawal lah. Contohnya lah, tadi kita cerita pasal AUKU contohnya. Bila AUKU adalah cerita pasal comply. Tetapi hakikatnya kita perlu memikirkan bagaimana pelajar ini untuk nak melibatkan diri mereka di dalam membangunkan diri mereka, dan juga para pensyarah untuk terlibat sama. Berbanding dengan kalau kita cerita tentang comply, kita biasa dengan istilah KPI, betul? So masing-masing diberikan KPI, pusat tanggungjawab ini diberikan KPI, pusat tanggungjawab ini diberikan KPI, dan akhirnya kita hanya cerita tentang compliance sahaja. Semua orang boleh capai, ya boleh capai, tetapi hakikatnya kita tidak melahirkan mahasiswa yang mampu untuk memperbaharui sistem yang ada pada ketika ini. Akhirnya kita hanya ulang dan ulang, walau kita lupa bahawa dunia ini dengan perkembangan teknologinya sentiasa berinovasi. So kita
agak ketinggalan. Dan sebab itu kita perlukan penglibatan yang menyeluruh, dan pelajar ini mereka akan ada mindfulness di dalam proses pembelajaran ini, supaya tidaklah mereka kata nak menghafal saja tanpa penglibatan. Dan saya rasa HEPA ketika ini kita perlu fokus kepada literasi sosial juga. Kerana 2-3 hari ini kita risau tentang isu pendidikan kita kerana masing-masing mengatakan tentang nilai yang ada pada para pelajar ini. Dan saya rasa dalam pemerkasaan sekarang ini kita mungkin perlu fokus juga kepada literasi sosial. Sebab tadi kita kata literasi, biasa kita UMT literasi lautan, kan? Literasi akademik ini sudah tentu ada, literasi digital ini sudah tentu ada, tetapi bagaimana penglibatan pelajar untuk mereka ni boleh engage melalui literasi sosial yang kita buatkan kepada para pelajar ini. Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan pandangan Dr. Uzair. Sebab itu dalam gagasan mahasiswa idaman itu, di hujung tu N tu kita refer kepada nilai. Kerana bagi saya kecemerlangan tanpa nilai, tanpa roh ni umpama kecemerlangan yang bagi saya tidak kosong lah kan. Dan saya juga tertarik dengan pandangan Dr. Uzair tadi tentang bagaimana hubungan fakulti dengan HEPA lah. Kita sebenarnya saya bersetuju di fakulti pensyarah-pensyarah yang lebih mengenal mendapat mengesan bakat-bakat pelajar kita lah. Kemudian peranan HEPA untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut. Malah baru-baru ini kita ada bincang contohnya lah untuk penerima anugerah pelajaran diraja contohnya. Kita bukan sekadar melihat akademik, tetapi kita juga melihat dari segi core curriculum. Dan maka di sinilah peranan fakulti contohnya melihat pelajar-pelajar yang berpotensi untuk kelas pertama, dan kita melihat bagaimana jurang dengan akademik dan core curriculum. Dan di situlah kita boleh isi bakul-bakul yang kosong itu untuk kita pastikan pelajar-pelajar ini apabila mereka mendapat anugerah-anugerah, sebenarnya mereka adalah ikon pelajar, bukan sekadar hebat dari segi akademik tetapi juga cemerlang dari sudut core curriculum dan sebagainya lah. Jadi itu memerlukan kerjasama, kebersamaan. Jadi inilah sebenarnya konsep kebersamaan UMT yang dibawa oleh Naib Chancellor kita, Profesor Teknologis Dr. Zamri, di mana kita perlu merealisasikanlah. Dan ini bagi saya satu amanah yang besar lah untuk kita buat bersama-sama. Ya, betul. Kalau kita lihat pun konsep kebersamaan itu perlulah ada hubung jalinnya antara bukan saja pentadbir, mesti ada juga akademiknya daripada sudut pensyarahnya, dan semua kena bersama-sama sebagai satu unit dalam UMT ataupun Universiti Malaysia Terengganu kita sendiri. Dan seperti yang Dr. Uzair ada ungkapkan berkenaan dengan pensyarah yang mengenal pasti potensi, dan juga kita perlu ada literasi nilai kepada mahasiswa ini. Saya rasa tambah pula apabila kita sudah dekat dengan pilihan kampus, dan pensyarah-pensyarah sewajarnya mereka lah orang yang pertama mengesan potensi dan juga bakat mahasiswa ini untuk melangkah dengan lebih jauh dalam dunia kepimpinan. Misalnya mungkin kepada Prof sendiri seperti yang saya juga katakan, pilihan raya kampus ni makin dekat, 5 November tarikh pemilihannya. Dan apakah nasihat dan saranan Prof kepada pengundi-pengundi mahasiswa di luar sana, dan juga kepada pensyarah yang boleh juga membantu kita dalam meningkatkan bukan saja peratusan keluar mengundi tetapi bilangan calon? Okey, tadi Hisham sebut 5 November hari penamaan hari mengundi. Tetapi bagi saya ada satu lagi tarikh yang saya concern ni, 21 Oktober ni, di mana hari penamaan calon. Kerana kalau tak ada calon, tak cukup calon, nanti banyaklah yang menang tanpa bertanding. Jadi saya pun dah bercakap dengan JPRK, Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus, di mana kita nak semua kerusi dipertandingkan. Tak ada menang tanpa bertanding. Menang tanpa bertanding, tak ada lantikan terus. Ya, betul. Jadi kerana ini penting, satu proses yang penting kan. Bila kita bercakap tentang pemilihan MPP ni, dia bukan sekadar calon tetapi juga kesedaran mahasiswa itulah untuk keluar mengundi dan sebagainya. Sekarang ni kita dah ada pelbagai teknologi, dah mudah. Kalau dulu kena beratur, zaman saya dulu kena beratur dan sebagainya kan. Tapi sekarang ini kita mengundi secara dalam talian saja. Jadi pada tahun lepas kita turn out kita dalam sekitar 70%. Jadi pada tahun ini kita target, kita sasarkan 80% pelajar kita untuk
keluar mengundi lah. Jadi itu satu perkara yang penting. Dan bila kita cakap tentang mengundi ni, ialah kadang-kadang walaupun sekejap kan nak mengisi dalam online tu, tetapi kalau tak ada kesedaran, tak diingatkan, tak boleh juga. Betul. Sebab itu kita berharap dalam konteks ini peranan pensyarah juga penting untuk mengingatkan. Mungkin 5 November nanti kelas berjalan seperti biasa. Jadi kita berharap pensyarah-pensyarah mungkin boleh allocate 5 minit ke contohnya untuk pelajar-pelajar kita mengisi dan mengundi dengan tenang lah. Dan itu besarlah harapan kita lah, kerana macam saya katakan tadi, pilihan raya ni satu proses demokrasi yang penting, kecaknaan untuk memilih pemimpin dan sebagainya. Jadi kalaulah kesedaran itu tak dipupuk semasa dalam pengajian, kita khawatir nanti bila mereka keluar, mereka tidak ambil kisah tentang pilihan raya umum, tidak keluar mengundi ataupun tidak cakna dengan proses-proses demokrasi yang penting ini. Kerana kita kena ingat bahawa peranan universiti bukan sekadar kita nak melahirkan tenaga kerja berkemahiran dan berpengetahuan tinggi, tapi bagi saya ialah peranan universiti juga penting untuk melahirkan warga negara yang baik, good citizenship. Jadi bagi saya, untuk melahirkan mahasiswa kita yang menjadi warga negara yang baik, dia mesti ada jati diri, mesti ada nilai-nilai patriotism dan nilai perpaduan. Tiga ini penting. Dan tiga nilai ini kita tak boleh ajar dalam kelas semata-mata, sebab itu dia ada proses-proses, kelab persatuan, dan juga saya nampak pilihan raya kampus ni juga salah satu proses yang penting untuk kita menambah nilai pelajar-pelajar kita dari segi jati diri, patriotism dan juga perpaduan tadilah. Dan ini kita harapkan supaya ada kerjasama yang baik lah. Jadi setakat ini kita nampak kerjasama yang baik daripada fakulti. Malah Dr. Uzair, setiap kali pilihan raya kita akan bagi penghargaan lah kepada fakulti yang ramai pelajar-pelajar dia keluar mengundi. Kita akan bagi geran dan sebagainya untuk sebagai satu galakan lah dan motivasi. Jadi kita harap kita dapat menjayakanlah proses demokrasi ala kampus kita ini. So 21 Oktober hari penamaan calon. Jadi saya harap kita dapat melihat calon-calon yang ramai, yang berpotensi, sebab kadang-kadang ada juga saya dapati calon tu bagus tapi dia tak termotivasi untuk bertanding dan sebagainya. Betul. Ada yang fokus kepada kelab dan sebagainya, sedangkan MPP ni juga penting sebagai badan induk. Jadi peranan kita tu kena pastikanlah kita ada peratusan yang keluar mengundi, calon-calon yang baik. Dan untuk makluman semua, dalam MPU baru-baru ini kita juga telah meluluskan ada satu kursi untuk OKU, di mana kita nak melahirkan kampus yang inklusif. Jadi kita ada allocate satu kerusi lantikan kepada OKU untuk memastikan MPP kita ni lebih inklusif. Betul. Dan cakna lah dengan keperluan-keperluan semasa. Jadi itulah harapan saya, Hisham. Dan saya akan melihatlah proses demokrasi ni berjalan dengan lancar, kempennya, dan yang penting manifesto tu apa nak bawa. Kita harap manifesto yang baik lah untuk universiti. Dan di situlah kita akan dapat melihat idea-idea besar pelajar-pelajar kita ni kan. Dia nak bawa universiti kita ni macam mana, nak tingkatkan GE, nak membantu dari segi pengalaman kehidupan kampus. Jadi itu pentinglah untuk MPP, untuk pilihan raya kampus. MPP pilihan raya kampus ni bukan sekadar voting, mengundi semata-mata, dia lebih besar daripada itu. Betul. Walaupun hanya untuk menekan satu undi, tetapi nilainya jauh lebih besar. Itulah yang boleh kita gambarkan tentang pilihan raya kampus untuk kita memilih pemimpin pelajar atau pemimpin mahasiswa di peringkat kampus. Yang mana kalau boleh saya juga bangkitkan di sini, ada satu universiti di selatan tanah air, apabila tibanya hari pengundian, dia pensyarah-pensyarahnya akan berhenti 5-10 minit dan pelajar kena tunjuk bukti telah mengundi. Dan oleh sebab tindakan itu mendorong kepada universiti tersebut mendapat undian tertinggi dalam kalangan IPTA. 20 IPTA ada, dia paling tinggi sebab dia melaksanakan. Dan Hisham, kalau saya boleh tambah, ada beberapa universiti yang menangguhkan kuliah sehingga jam 2 petang contohnya, untuk membenarkan pelajar-pelajar mengundi dengan lebih mudah. Jadi itu satu ekosistem yang baiklah. Jadi kita harap mungkin satu masa nanti
kita di UMT kita boleh mantapkan lagi ekosistem ini untuk menjayakan demokrasi kampus kita. Sebab mungkin ekosistem tu juga adalah ekosistem yang baik untuk pelajar, tetapi mungkin daripada kalangan pensyarah mungkin ada yang akan kurang berpuas hati ataupun kurang menerima pandangan tersebut kerana akan mengganggu waktu kuliah dan sebagainya. Dan mungkin kalau saya suka. Mungkin kalau contoh Dr. Uzi sendiri adalah presiden kepada Persatuan Kebajikan Staf Akademik ataupun PASAK, nak menjaga kebajikan staf akademik, tak naklah kelas asyik nak tangguh, tunda dan sebagainya. Mungkin apa harapan doktor kepada ahli-ahli akademik lain dalam kita nak menjayakan agenda pemekasaan mahasiswa pada kali ini? Kita ambil contoh pasal pilihan raya. Pilihan raya ni suasana yang memang seronok lah. Tapi ada fasa di mana di mana anak-anak muda ni sudah tidak peduli pasal apa yang berlaku pasal politik. Mungkin kerana mereka melihat sudah tidak ada idea lain lagi di Malaysia ni, masih lagi tokoh-tokoh politik yang hampir sama berulang dan berulang. Apabila kita memikirkan tentang pilihan raya kampus, saya lebih melihat kepada, tadi saya suka menyebut tentang pemerkasaan ini, saya anggap ini adalah level yang terakhir lah. Level yang pertama saya akan ulang balik bahawa compliance, kemudian kita minta mereka engage, kemudian baru mereka boleh empower. Tetapi di dalam kita nak meletakkan strategi bagaimana pelajar ini boleh bergerak, yang pertama kita tidak boleh meletakkan mereka hanya mereka comply, pergi undi. Saya rasa Universiti Malaysia Terengganu tidak wajar lah kot buat paksa, seakan-akan memaksa semua pelajar tunjukkan kad bukti sudah mengundi. Saya rasa yang itu pelajar tidak engage kerana mereka buat sekadar buat. Dan kita pun nak elak perkara ini yang memang telah ditegur oleh Buya Hamka. Kita pun tahu kan, kalau buat sekadar buat, kalau kerja sekadar kerja. Jadi itu bukan manusia lah. Betul. Jadi apa yang sebenarnya yang perlu kita buat ialah kita mahu menggalakkan pelajar ini, penglibatannya. Mereka terlibat, bukan sekadar mengundi. Sebab cabaran kita sekarang ini, sebelum ini cabaran mereka turun mengundi ke tidak, tapi sekarang ni cabaran yang lebih besar iaitu calon ada ke tidak. Tetapi untuk ada calon, adakah mereka ada pertumbungan pemikiran ataupun tidak? Tetapi di dalam pertumbungan pemikiran ini, pelajar kita sekarang ini kita perlu nak meningkatkan mereka untuk aktivisme mereka. Apakah gerakan atau perjuangan yang mereka nak bawakan? Contoh dalam isu Palestin sekarang ini, di mana suara pelajar kita? Isu pasal sosial, masalah ekonomi negara, di mana suara pelajar kita? Mereka tidak respon. Sebab itu, apa yang dicadangkan oleh saya bersama dengan rakan-rakan penyelidik, sebab saya daripada Institut Oceanografi dan juga rakan daripada Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, perjuangan kami adalah tentang isu alam sekitar, untuk meningkatkan literasi mereka dalam isu alam sekitar. Kami berpandangan bahawa jika para pelajar ini bercerita tentang isu global, maka bagi mereka masalah ampaian yang berada di Kolej Kediaman itu dah terlalu kecil. Tetapi jika mereka ini tidak terlibat tentang perbincangan ekonomi negara, kita tidak melibatkan mereka dalam perbincangan politik, dan kita anggap perkara itu tabu untuk dibincangkan di dalam kelas. Betul. Kerana apa? Budaya kita bila pensyarah menceritakan tentang apakah prestasi kerajaan sekarang, mereka akan melabel pensyarah itu ini pembangkang. Walhal pensyarah tidak sewajarnya dilabel, kerana pensyarah sewajarnya membuka ruang pemikiran mereka, dan pelajar ini boleh kita nak merangsang mereka, sebab kita kena terima pelajar ini daripada pelbagai latar, dan pelajar ini ada pelbagai pemikiran. Tetapi kalau kita nak semuanya stereotip saja, percaya kepada satu idea saja, maka akhirnya pelajar ini dia hanya comply sajalah. Jadi tidak ada pertembungan pemikiran pelajar ini di dalam kampus. Jadi andai kata kita nak pelajar ini dia terlibat, engage dengan apa yang ada di dalam kampus, kita kena bantu mereka menyuntikkan apakah perjuangan yang wajar mereka bawa. Jadi siapa yang boleh bantu? Para pensyarah sebagai facilitator, pensyarah yang lebih matang, pensyarah yang akan memandu mereka, bukan pensyarah yang mengarahkan mereka pergi undi, pensyarah yang mengarahkan dia ambil jawatan MPP, pensyarah yang mengarahkan dia kita buat program ini dan ini untuk mencapai KPI kita secara bersama. Tidak. Kita sewajarnya tidak memberikan arahan yang terlalu detail. Sometimes kan kita sekarang ini mungkinlah di dalam dunia yang serba kita nak ada matrix yang lengkap.
kita tidak boleh lagi bebas macam dahulu. Saya mendapat inspirasi ketika belajar dulu. Profesor-profesor kita, kalau kita nak sebut lah, Datuk Sulong Ibrahim, Prof Faiza, Dr. Siti Aisyah. Apa yang mereka ajar ini adalah mereka tidak terlalu mengikut kepada textbook dan mereka tidak mengikut sangat slide, tetapi apa yang mereka berikan adalah inspirasi di dalam kelas. Walaupun kelas itu, contoh saya ambil kelas paya bakau, tetapi apa yang diceritakan ialah mungkin bermula dengan, saya masih ingat Datuk Sulong dia akan cerita dia join Terengganu Marathon lari dekat Jambatan Sultan Mahmud itu. Walaupun ada pelajar yang ketika itu mungkin agak rigid, apa kaitan cerita pasal lari kat atas Jambatan Sultan Mahmud dengan ekologi paya dan bakau? Tetapi kita nak para pensyarah ini yang mampu memberikan nilai dan memberikan inspirasi kepada pelajar di dalam kelas. Bukan hanya para pensyarah yang hanya memberikan slide dan memberikan nota yang lengkap. Jadi pensyarah yang sebegini, yang lebih kreatif, pensyarah yang sebeginilah yang saya percaya mereka adalah index of happiness sangat-sangat tinggi. Jadi sebab itu saya walaupun sebagai presiden Persatuan Kebajikan Pelajar Persatuan Kebajikan Pensyarah Staff Akademik, saya lebih melihat kepada saya nak cuba mengajak rakan-rakan ini, mari kita berkreatif. Walaupun apa yang kita kena ajar ini memang kena ikut silibus, tetapi sebenarnya dia tidak mengongkong kita. Kita kena bawa pelajar ini, contohlah pada awal minggu ini kelas saya adalah biostatistik. Tapi sesi praktikal kita bermula di stadium. Kan? Jadi saya sengaja berkongsikan idea itu di dalam social media saya dengan harapan saya nak idea yang lebih hebat daripada rakan-rakan semua. Gunakan ekosistem yang ada dalam kampus ini untuk sama-sama kita membentuk pelajar. Jadi itulah pandangan saya. Sama-sama kita memeriahkan pilihan raya kampus. Saya bila Dr. Uzair sebut tu, saya teringat bahawa sebenarnya bila kita mengajar ni, kita kadang-kadang kena jadi storyteller kan. Kita kena cerita dan sebagainya. Dan saya bersetujulah dengan pandangan Dr. Uzair tadi tentang contestation of idea, di mana sekarang ni kita dalam era yang terbuka dan sebagainya. Dan kalau kita tengok menteri kita pun beliau membuat in person with Dr. Zam, jadi beliau terbuka dengan apa juga soalan-soalan daripada pelajar-pelajar kita, kadang-kadang kritikal, tetapi beliau dapat memberikan jawapan yang baik kepada pelajar-pelajar kita. Dan kita harap itu satu mesej yang penting lah yang cuba dibawa oleh Dr. Uzair tadi, di mana pelajar kita ni bukan sekadar kita tak nak jadi mereka ni robot, tetapi manusia yang ada pengalaman, dan dia menggunakan pengalaman kampus dia ini 3 ke 4 tahun ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Betul lah. Kalau kita tengok pun, kita nak menatah mahasiswa idaman ni, dia tak perlu kita untuk jadikan mereka sebagai robot. Kerana sebenarnya untuk memanusiakan manusia tu lebih sukar daripada itu. Dan sepatutnya sebagai yang tak kisahlah daripada sudut pentadbir maupun akademik sendiri, kita perlu ada pemikiran yang lebih kreatif dan juga kritis dalam bagaimana kita nak mahasiswa-mahasiswa kita ni go beyond daripada apa yang mereka rasa mereka boleh. Sebenarnya apa yang mereka boleh itu jauh melangkaui daripada apa yang mereka dan Hisham, kita kena ingat tau, selain daripada MPP, kita ada juga satu platform Quorum, Kongres Rundingan Mahasiswa, di mana itu seperti parlimen mahasiswa di UMT lah. Dan kita juga berharap usul-usul yang dipilih, yang dibentangkan, dibahaskan dalam Quorum itu, usul-usul yang besar lah, seperti isu-isu kemanusiaan di Palestin dan sebagainya. Bukanlah semata-mata aduan-aduan pelajar yang kita rasa penting juga, tetapi perlu diseimbangkan dengan suara-suara sejagat yang boleh reflect pemikiran mahasiswa. Jadi kita harap Quorum selain pada MPP, Quorum juga boleh menjadi satu platform yang baiklah untuk kita menatah mahasiswa idaman yang melihat dunia ini luas, besar. Dan melihat kemanusiaan itu sebagai satu isu yang dekat di hati pelajar kita. Jika tidak, mungkin mereka akan cerita tentang menu yang berada di kafe. Jika mereka memahami tentang isu Palestin, kemanusiaan ini, saya tak rasa mereka nak cerita dalam Quorum tu adalah isu makanan di kafe. Bagi mereka, mungkin bagi dia sudah melihat nilai dia adalah lebih besar untuk ceritakan perkara yang lebih besar. Betul. Bagaimana mereka nak mendekatkan ataupun mengaitkan diri mereka dengan isu-isu ataupun
yang lebih global lah. Jadikan mereka global Ya. citizen lah dalam bahasa sekarang. Global citizens. Betul tu doktor. Jadi kalau saya teruskan dengan lebih lanjut saya tak akan habis podcast kita, dan episod kali ini cukup menarik kerana kita buat Aksara Idaman dan podcast Aksara Idaman edisi khas sempena bulan akademia. Kita tampilkan kepada anda panel cukup hebat, Profesor Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zin, Timbalan Naib Chancellor HEPA, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rusli, iaitu Fellow Bersekutu HEPA juga, yang juga merupakan Ketua Makmal Penyelidikan Luar Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada kedua-dua panel dalam kita mengupas tajuk yang cukup menarik, iaitu akademia dalam pemekasan mahasiswa, apa dan bagaimana. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kepimpinan, tapi jangan pernah lupa tanggungjawab dan hakikinya seorang mahasiswa, iaitu kepada bidang akademik. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum, bye bye.